Sambutlah saleh, selamat datang ke negeri berdua, tanah Kelantan, langit luar terbentang. Breakfast kat sini. Okey, sekarang kita berada di Hotel Perdana Kota Baru. Jom kita tinjau bilik yang akan kita tidur malam ni. Bilik nombor 206. Okey, ni semua madam-madam. Bilik ni premier pool, so dia facing pool. So ni dia. Ya. Dalam kotak, wow, dalam gelas pintu ada cermin dekat pintu, bilik air. Okay, dan ni wardrobe dia lah, ada iron, ekstra bantal 2 memang ada disediakan, so ni safe. So yang ni USB dia peti ais, tapi tak tahu nak buka. Oh, ni ada. So ada peti ais jugalah. Muat lah, 2 orang. Ni. Tu ada nasi dagang, nasi lemak, dalam perjalanan kami ke Pasar Bebas Pangkalan Kubu, kami berjumpa dengan 2 buah masjid yang sungguh cantik. Yang ni Masjid Al-Ismaili Pasir Pekan.
Yang kedua, Masjid Ar-Rahman, Kampung Kubang Batang, Bandar Baru, Wakaf Baru. Sekarang kita berada di kawasan bebas cukai, Pangkalan Kubuh. Jom kita tinjau. Sini ada apa nama ni? Art wall lah. Cantik juga art wall kat sini kan. Jadi apa ada ya? Kan kau tahu kan? Okey. Kalau tak apa? Oh, ni lagi mahal lah. Dia cantik lah. Dia beza manik dengan kosong. Dia pun lama tak? Mama besar. Surga shopping untuk kalangan wanita. Dan sekarang kita sedang berada di Rantau Panjang, Kelantan untuk sambung kita punya shopping. So dekat sini dia punya pasar-pasar ni, kalau boleh kita tengok kat sini, kita boleh bawa kereta untuk pusing ke kedai-kedai. Bila sampai ke kedai mana-mana, kita boleh turun untuk beli. Maka waktu dia masanya biasa, okey? Tekan ni. Comel lah dek. Tak pula apa tak nampak yang ni pun. Dia nak nampak tu cantik. Biasa pakai tu. Beras. Alamak. Oh, ada beras wangi ke sini? Beras wangi ada. Oh, ya. Oh, okey. Nak ke tak? Tak. So, ni antara barang-barang yang dijual oleh Kak Sah. Oh. Okeylah. Ni sama je, sama. Kedai yang sama. Oh, sama. Sampai situ tu kedai yang sama. Oh, okey. Kak dengar dulu sini Rantau Panjang ni banjir. So sekarang dah okey lah. Kiranya dah. Sebelah dua belah je banjir. Oh, ya. Dalam masa seminggu je. Air turunlah. Oh, so lepas tu biasanya ambil masa berapa lama untuk pulih? Seminggu je. Seminggu je. Lepas tu dah okey balik lah perniagaan dah ni. Boleh meniaga balik. Oh. Sebab ada tengok kat TikTok ke mana Rantau Panjang dah tutup tu, saya pun terkejut. Tak ada lah. Maknanya buka lagi lah sekarang. Buka biasa. Kali Buka bulan biasa sebelah lagi. dua belah. Tempat Petronas tu banyak air lah. Oh, Dia okey. tak boleh lalu lah situ. Okey. Jalan ditutup. Selama seminggu je. Oh, okey. Lebih kurang je. Maknanya kira beroperasi seperti biasa lah. Macam biasa. Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Okey, so kita ronda je naik kereta untuk membeli. Okey, ni kacang-kacang pun ada. Start. Ni dulu. Oh, sekejap.